Hai guys, hari ni aku nak buat ayam karo amin. So aku dah beli tau bahan-bahan apa nak buat ayam karo amin tu. Tapi satu benda tak cukup. Yogurt tak ada. Aku tak tahu macam mana nak buat yogurt. Tapi hari tu bapak aku dia pernah buat nasi biryani tau, nasi biryani. Tapi bukan nasi biryani, nasi biryani kot. Tak tahu. Tapi dia buat yogurt sendiri. Dia pakai susu dengan lemon. Aku tak tahu boleh ke tak. So lantak lah kita buat dia kan. Yogurt tak ada, kita ambil susu cair dengan lemon. Kita tengok jadi ke tak. Oh, by the way aku nak buat yang ayam yang tahu tak ayam ayam yang tender, cicah, kuah warna putih tu. Yang tu. Ini guys, aku dah beli lemon. Okay, aku ada juga beli tahu dia punya yang seasoning ni. Kajun, paprika dengan garlic. Tapi ada kan satu lagi tu, apa nama tu? Chili flakes. Chili flakes tu aku tengok harga dia RM14 weh. Untuk macam ni RM14 aku rasa macam mahal sangat. Aku tak nak beli. Aku gantikan, ni sebut kari daging. Ni aku gantikan dengan apa nama kau? Sebut cili. Tapi kan aku nak buat sikit je dulu tau. Tapi tadi aku dah basuh ayam tau. Ni. Tapi ayam ni banyak. So aku nak cuba je dulu. Aku nak buat dalam 3 ketul cukup kot. Aku seorang je makan. So yang lain semua dah tidur. Dah dekat pukul 1. Sebenarnya aku nak pakai tepung ni tau. Sebab tepung ni sedap. Tapi kalau Amin pakai tepung bestari. So aku cuba je lah. Aku beli yang kecil je dulu. Ni lah yang aku nak buat tu. Kacau-kacau. Ni aku pakai minyak goreng ayam tadi. Tunggu minyak panas. Sementara nak tunggu minyak panas, aku nak buat pinggang. Minyak dah panas. Goreng ayam. Minyak ni tak panas lagi lah. Sementara nak tunggu ayam tu siap, so kita buat sos dia dulu. Dia letak garlic. Lah, tak buka lagi. Paprika 1 sudu. Lah, cayenne pepper. What? Cayenne pepper? Aku pergi beli kajun. Tak apa, kita buat dia. Okay. Setengah sudu garlic. Ini pengganti chili flakes. Kacau. Korang tahu tak, aku dah tutup kipas pun. Cili dia boleh masuk hidung, tahu tak? Aku rasakan resepi dia tak adalah lari sangat pun. Cumanya itulah kayon dengan kajon. Kayon dengan kajon. Kayon dengan kajon kan dekat-dekat kan. Itulah. Aku rasa dah nak siap dah ayam dia ni. Tapi kan aku tak tahu aku guna tepung yang sama dengan karo amin ke tak. Sebab aku tengok dia punya goreng, apa dia punya tepung tu warna putih. Kenapa aku punya ni warna kuning? Aku dah berpeluh dah ni. Dah cukup masak kot. So kita boleh angkat dah. So minyak ni panas-panas, kita kena tuang kat situ. Tuang banyak mana Alamak. Macam mana aku nak tuang ni? Kecil. Wangi gila weh. Wow. Nampak macam menjadi ya. Khairul Amin kata kena salut. Kenapa ayam? Keras. Tada. Bau dia sumpah sedap gila. Bau macam keropok. Bau keropok. Sedap gila. Aku dah boleh buka kipas. Ini kipi mayo yang kita guna. Aku tak tahu kenapa mayo ni famous.
nampak sedap kot. So kita nak buat yogurt kita. First kali aku nak letak susu tin ni. Aku tak tahu lah jadi ke tak. Tak sikit je kot. Cukup kot. So kita perahkan lemon. Aku tak tahulah. Aku main letak je. Nampak tak dia jadi macam pekat. Dia tak macam yogurt sangat. Tapi tak kat sini sikit je lah. Macam semua je. Lepas tu kita masukkan QP mayo. Cukup. Okay. Kak Amin dia letak garlic betul. So aku letak je lah powder ni. Aku malas nak tumbuk lada hitam. So aku pakai lada sulah je. Tapi ni lada putih. Tapi aku rasa boleh je kot. Lepas tu perahkan sikit lemon lagi. Biji tu. And garam secukupnya. Tadi kan dekat yang sos kaju tu aku lupa letak garam. So aku sini aku letak garam je lah. So kacau. And dah siap. So moment of the truth. So saya nak cuba rasa. Aku nak cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Celup. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tapi walaupun aku tak letak garam tadi dekat yang apa tu, yang balutan yang merah tu, tapi dia dah masin. Sedap. Tapi masam sikit. Sedap. Boleh cuba. Tapi maybe kurangkan lemon. And yelah, resipi ni pun tak exactly sama kan. Tapi sedap. Bye.